Pada suatu hari di rumah Todd, ada seorang gadis yang sedang memasak cekodok. Aduh, hangus lah cekodok ni. Aku nak buang lah. Jangan buang aku. Ni mana tong sampah ni? Aku memang rata je lah. Aku duduk sini. Bye-bye. Laparnya. Ada sampah ke kat situ? Ada cekodok lah. Jangan makan saya. Bangunlah. Cekodok, kenapa kau kena buang kat sini cekodok? Kau kan sedap. Sebab aku hangit. Sebab itulah aku kena buang dengan perempuan itu. Perempuan mana? Di dalam rumah ini ada seorang perempuan yang durjana. Mereka pun menjadi sahabat yang akrab. So idea aku, kita serang perempuan tu. Kita ajar dia erti kena simpan makanan. Jangan membazir, ingat. Okay, so stay on the plan. Okay, mantap. Okey, mantap. Jangan lupa. Okey. Keesokan harinya. Okay, aku masuk dulu. Lepas tu nanti kau datang. Okey. Miau. Kenapa kau buang cekodok? Ish, kau ni siapa? Kucing. Macam ni kau boleh masuk mak aku? Miau. Miau, kenapa kau buang dia? Sini kau. Sekejap. Aku kena cukup. Miau. Aku bawa masuk semalam. Dengarlah dia. Aku cakap apa? Kau ni memanglah. Tak boleh. Cukup dia aku. Kau buang dia rata-rata. Aku hampir makan dia. Miau. Aduh, sakitnya. Jatuh, masa jatuh lagi. Di sini, aku ceritakan kisah silam aku. Dia ada kerja silam?